Setiap kali isu tenaga nuklear dibuka di Malaysia, pasti akan ada satu gelombang yang muncul. Bukan gelombang radiasi, tapi gelombang ketakutan. Dari Bangi ke Bentong, ramai yang terus terbayang letupan Hiroshima, Chernobyl dan drama bersiri tentang dunia kiamat. Tapi ada satu teknologi baru yang ramai belum tahu, iaitu pelakuran nuklear, nuclear fusion. Dan ia mungkin jawapan kepada krisis tenaga masa depan. Fusion bukan macam reaktor nuklear lama yang guna uranium dan hasilkan sisa radioaktif beribu tahun. Fusion bukan pembelahan, tapi penggabungan. Dua atom ringan iaitu deuterium dan tritium bergabung, melepaskan tenaga yang sangat besar. Sama macam apa yang berlaku dalam matahari. Tapi kali ini, kita cuba kawal api matahari tu dalam makmal. Apa yang menarik, reaktor fusion tak akan meletup. Serius, kalau sistem terganggu, tindak balasnya akan berhenti sendiri. Sebab ia perlu tekanan, haba dan kawalan yang sangat tepat. Tak cukup semua itu, tak jadi. Ini beza utama antara fusion dan fission. Reaktor fusion adalah selamat secara semula jadi. China dah mula bangunkan sistem ini dengan agresif. Mereka gelarkan projek mereka Matahari Buatan. Korea Selatan pula cipta rekod tahan suhu 100 juta darjah Celsius selama 30 saat lebih panas daripada pusat matahari. Thailand pun dah pasang tokamak pertama mereka, siap buka untuk penyelidik muda. Dunia sedang kejar. Kita pula, Malaysia masih ragu-ragu. Padahal tenaga kita masih terlalu bergantung pada arang batu dan gas. Bila dunia mula kenakan cukai karbon, bila ekspor gas jadi tak menentu, kita akan rasa peritnya. Dan waktu tu, baru kita nak kejar teknologi yang kita pandang sepi hari ini. Ada yang kata, nak buat incinerator pun rakyat bantah, ini kan pula nuklear. Ya, realitinya bukan mudah. Tapi kita tak perlu terus lompat ke pembinaan logi. Kita boleh mula dengan pusat penyelidikan, biasiswa untuk pelajar fizik nuklear, lawatan akademik ke makmal fusion antarabangsa. Pelaburan kecil hari ini, pulangan besar nanti. Tenaga fusion ini bukan main-main. Ia boleh jana tenaga beratus kali ganda lebih efisien daripada pembakaran arang batu tanpa pelepasan karbon. Dan bahan bakar utamanya ialah deuterium, boleh diambil daripada air laut. Laut kita luas bro. Kalau dimanfaatkan betul-betul, Malaysia bukan sekadar pengguna. Kita boleh jadi pembekal teknologi. Dan ini fakta penting yang jarang orang tahu. Malaysia terletak dalam zon geotektonik yang stabil. Menurut pakar iklim Gary Teixeira, ini menjadikan Malaysia antara lokasi paling ideal di Asia Tenggara untuk pembinaan logi nuklear. Risiko gempa bumi dan tsunami kita jauh lebih rendah berbanding jiran seperti Indonesia dan Filipina. Negara-negara yang lebih berisiko pun dah mula bina. Kita bila lagi? Tapi kita juga tak boleh abaikan realiti. Isu logi nuklear masih sangat sensitif. Ramai yang bimbang tentang keselamatan, pencemaran dan kos pengurusan jangka panjang. Kerajaan juga belum beri komitmen jelas. Malah Perdana Menteri sendiri baru-baru ini di Forum Ekonomi Dunia berkata bahawa Malaysia akan fokus dahulu pada tenaga solar dan projek ASEAN Power Grid. Namun begitu, untuk jangka panjang, negara perlukan plan B. Tak salah kalau kita mula buat kajian, rintis kerjasama dan sediakan ekosistem dari sekarang. Kita tak rugi apa-apa kalau usaha awal. Tapi kalau kita lambat, kita cuma mampu beli teknologi orang lain dengan harga yang mahal. Sampai bila nak pakai teknologi orang? Bila spare part tak ada, mulalah goyang. Bayangkan satu hari nanti, logi fusion pertama Asia Tenggara bukan di Bangkok atau Jakarta, tapi di Bintulu atau Port Dickson. Dan kita, anak-anak Malaysia, jadi tenaga pakar yang menghidupkan matahari kecil untuk menjana tenaga bersih bagi seluruh rantau ini.
Subhanallah, dalam dunia yang semakin panas, semakin padat dan semakin kehausan tenaga, sebenarnya dah Allah ilhamkan kepada manusia satu jalan yang bersih, stabil dan hampir tiada sisa. Pelakuran nuklear bukan hanya soal teknologi. Ia soal keberanian untuk melangkah lebih jauh, soal tanggungjawab kepada bumi dan soal mewariskan masa depan yang lebih bersih untuk generasi akan datang. Malaysia belum terlambat, tapi kita juga tak boleh terus tunggu. Masa depan tak akan tunggu orang yang ragu-ragu.